Penduduk Felda Mayokil 1 akhirnya menerima manfaat besar apabila kawasan mereka dipilih sebagai lokasi program Jiwa Murni Madani Kementah 2026. Pengurus Felda Mayokil 1, Ibrahim Daud, berkata menerusi PJM, banyak manfaat yang diperoleh iaitu menaik taraf kemudahan terutama dewan yang menjadi tempat tumpuan penduduk di sini. Namun, sejak 2 tahun lalu, kemudahan itu mengalami kerosakan hingga aktiviti terpaksa dipindahkan ke lokasi lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pelancaran PJM Madani Kementah 2026 yang dirasmikan Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin. Sementara itu, Muhammad Khalid berkata, program ilmu dan muafakat Kor Agama Angkatan Tentera juga diperkenalkan yang mana ia memfokuskan kepada pengisian berilmiah serta kerohanian. Katanya, PIKAD bukan sahaja mengisi aspek kerohanian, tetapi juga memperkukuh hubungan tentera sivil dalam menghadapi ancaman moden.